Seorang mandu balak maut dipercayai diserang gajah liar di kawasan rumah kongsi di kawasan Pembalakan Felda Aring 8 di Gua Musang Khamis 30 Oktober. Mangsa Saidi Jahari 43 tahun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di jalan keluar kawasan kongsi terbabit dengan kesan kecederaan parah dan dipercayai dipijak gajah liar. Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Sik Chun Fu berkata sebelum kejadian 6 orang pekerja terhidu bau gajah yang kuat dan mendengar bunyi bising di luar kemah sebelum menyedari sekawan gajah liar menghampiri kawasan terbabit. Kesemua pekerja bertindak melarikan diri ke kawasan hutan untuk menyelamatkan diri. Namun seorang mangsa lelaki warga tempatan tidak sempat melarikan diri dan diserang oleh seekor gajah. Beliau berkata kumpulan pekerja yang melarikan diri kembali dan mendapati mangsa masih hidup namun mengalami kecederaan serius. Katanya tidak lama kemudian seekor gajah dipercayai ketua kawanan kembali ke rumah kongsi dan menyerang mereka. Mangsa diserang sekali lagi dan dijumpai dalam keadaan tidak bernyawa di jalan keluar dengan kesan cedera parah dipercayai dipijak gajah. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.